Kepada anak bongsu, saya nak minta maaf dengan abang sebab sebelum ni saya tak cakap Stardrek ni boleh pakai dekat Shimano ataupun tak. Sebab abang ni, anak bongsu ni dia beli, bang saya dah beli, tapi bila saya masukkan dekat SLX dia jadi tak nak kayuh. Sebelum ni saya lupa nak mention yang Stardrek ni dia tak boleh pakai dekat Shimano. Shimano punya brand dia tak boleh pakai. Okey. Sebab dekat Shimano dia ada curve dekat sini. Dia ada bentuk. Dia kena macam ni. Macam Stardrek yang ni dia ada curve, ada bentuk. Yang ni saya explain sikit. Okey, yang asal yang ni, kalau yang pakai yang ni, dia punya kedudukan dia macam ni. Okey, ni body, ni Stardrek. Dia duduk macam ni kalau pakai yang ni. Ibarat dia macam tu lah. Duduk macam tu. Tak nak. Kalau abang pakai yang ni, dia punya Stardrek, kedudukan Stardrek tu, okey, contohlah ni body. Ni body, lepas tu ni Stardrek. Dia duduk macam tu. Kiranya Stardrek tu kena duduk dalam body. Lupalah nak mention yang itu. Stardrek yang ni tak boleh pakai dekat Shimano, tapi untuk Daiwa boleh pakai. Dan reel lain-lain boleh pakai, tak ada masalah. Dia select dekat Shimano saja. Nak pakai Shimano kena pakai yang ni. Nanti saya letak beg kuning untuk barang ni. Harga dia lagi murah daripada yang ni. Dekat seller yang sama, tapi harga dia lagi murah. Dan ada clicker jugalah.